Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini melepas dan membebaskan penyanyi Wee Meng Chi atau lebih dikenali sebagai Namewi daripada pertuduhan memberikan dadah ke dalam badannya. Magistrate S. Arun Joti membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya, Amrit Prit Kaur Ranhawa memaklumkan bahawa keputusan patologi adalah negatif dan pihaknya menarik balik pertuduhan tersebut. Arun Joti turut memerintahkan agar wang jaminan sebanyak RM2,000 dikembalikan kepada Namewi. Terdahulu, Peguam Joshua Tai berkata, memandangkan laporan patologi adalah negatif, anak guamnya wajar dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan. Namewi didakwa melakukan perbuatan itu di tandas Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah dan Wangi pada pukul 7 suku malam 22 Oktober lepas, mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman maksimum denda RM5,000 atau penjara 2 tahun serta pengawasan selama 2 tahun dan tidak lebih 3 tahun. Bagaimanapun, beliau masih berdepan pertuduhan memiliki dadah disyaki jenis ekstasi seberat 5.12 gram di sebuah bilik hotel di Jalan Konlai pada pukul 4.30 petang 22 Oktober lepas, mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952.